Alah, aku beli baru lah. Macam apa tengok tadi lah. Asal nak pergi pump dekat share dekat rumah aku, asyik osok ada pun tak repair. So nak senang ni aku beli je lah dekat Beg Kuning. Tak sampai RM20 boleh pakai. Jom kita tengok. Yang ni aku beli jenis ni lah, brand Mitsubishi. Brand Mitsubishi. Sebab dia bagi banyak kepala. Yang ni untuk gerek boleh atau basikal. Yang ni kepala motor. Yang best dia kepala dia banyak apa. Yang ni apa boleh pakai dekat bola, dekat belon. Tapi aku nak pakai kat motor aku lah. Okay, jom kita try pakai pump ni. Okay, so dia bagi asing ni, nanti apa pasang sendiri lah. Dia punya apa, pemegang. So pasang kat sini lah. Nampak ni. Kelebihan dia ada PSI kat sini. So apa pump pun boleh monitor dia punya PSI kat sini. Okey tu 25 PSI. Okey, ni ring depan pula. Ring depan ni yang tak ada angin sebenarnya. Tu yang aku nak pump sangat tau. Sebab area rumah aku semua station pump dah apa, tak ada mesin depa apa rosak. Okay. Ah, 20 lebih. Okay, cun. Depan belakang sama angin dia. Alright. Okay, lepas settle dah pump tu, kat sini dia ada klip, boleh pasang klip dia kat sini lah. Aku suka pump jenis ni tinggi panjang ni sebab dia hampa tak payah pakai tenaga banyak lah. Kalau nak pump tayar, motor, kereta, ataupun hampa nak pakai dekat apa, pump bola, pump belon. Sebab dia panjang lah benda ni. So tenaga tak payah banyak sangat nak pakai. Harga tak sampai RM20. Okay. So siapa nak boleh tekan dekat Beg Kuning. Kalau ada benda nak tanya apa boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.